calon MB kita ada ramai, kita ada 10 orang yang memang kita dah shortlisted kan dan akan diserahkan apabila tiba masanya. Cuma saya kata balik, siapakah calon MB bagi Pakatan Harapan selain daripada Tok Min secara gurauan? Kalau Tok Min kalah di Linggi kerana Linggi ni kubu kuat Barisan Nasional, apakah Anthony Loke yang akan menjadi Menteri Besar? Itu saja, bukannya secara serius. Saya pun tahu Undang-Undang Tubuh Negeri Sembilan, setiap Menteri Besar tu mesti ialah Melayu ya, dan beragama Islam. Jadi sindiran itu sebenarnya untuk membalas sindiran daripada pihak mereka juga, seolah-olah Barisan Nasional tidak ada calon. Walhal kita ramai calon. Tok Mat, Datuk Seri Jalal, kalau nak yang muda, kita ada yang muda, yang profesional dan sebagainya. Jadi kalau itu pun nak diambil serius sehingga menuduh saya sebagai tidak beradab, saya rasa kena tanya pula kepada beliau kan, kenapa beliau tidak menasihati setiausaha akhbar beliau. Kalaupun dia katakan berjenaka menobatkan Anthony Loke sebagai undang kelima, bagi saya itu lebih biadab daripada saya berjenaka soal siapa MB selepas Tok Min.